Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tajuk tani pada kali ini ialah pengertian jual beli. Pengertian jual beli itu ialah suatu akad untuk memiliki secara kekal suatu yang berupa harta atau manfaat dengan cara tukar-menukar harta menurut syarat-syaratnya. Maksud bagi akad itu ialah suatu perjanjian yang dilakukan di antara sesama manusia menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Adapun maksud memiliki harta secara kekal ialah harta yang dimiliki secara kekal seperti rumah atau tanah kepunyaan sendiri. Maksud memiliki manfaat ialah memiliki kegunaan atau faedah suatu benda, dan maksud bagi tukar-menukar harta ialah menukar harta iaitu barang yang dijual yakni harta dengan harga yakni harta. Rukun jual beli itu ada 6 perkara, iaitu yang pertama penjual, yang kedua pembeli, ketiga barang yang dijual, 4 harga, 5 ijab, dan yang keenam kabul. Okey, baik, di sini Tani melihat contoh bagi rukun jual beli. Yang pertama penjual iaitu Ahmad. Yang kedua pembeli yang bernama Hasan. Yang ketiga barang yang dijual iaitu tanah. Yang keempat harga. Harganya RM1,000. Manakala yang kelima adalah ijab, iaitu kata-kata daripada si penjual yang berkata, aku jual tanah ini dengan harga RM1,000. Manakala yang keenam adalah kabul, iaitu sahut daripada si pembeli, iaitu Hasan, yang berkata, aku beli tanah ini dengan harga RM1,000. Baik murid-murid, itu saja tajuk pelajaran Tani untuk hari ini. Cuba tutup dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.